وفي ختام القول Dan pada khitam daripada majlis ini, فقد أجزت للسادة الحاضرين جميعا Syekh mengijazahkan kepada seluruh hadirin semuanya إجازة خاصة في الحديث المسلسل بالأولية وفي كتاب الأربعين النووية، ijazah khassah bagi hadis musalsal bil awiliyah yang tadi, dan kemudian ijazah khassah bagi kitab Arba'in an-Nawawiyah. وإجازة عامة في سائر أسانيدي ومروياتي. Beliau juga memberikan ijazah ammah kepada kita semua atas semua sanad-sanad beliau, بشرط التقوى والتحري، dengan syarat adalah takwa dan bersungguh-sungguh. وأن يقول أحدكم فيما لا يدري لا أدري، Bahwa seseorang ketika dia tidak mengetahui sesuatu persoalan, maka dia harus menekankan saya tidak tahu. وبشرط الحرص على طلب العلم الشريف. Dan juga dengan syarat bahwasanya kita selalu istiqamah dan selalu berada dalam menuntut ilmu. أما قبلتم الإجازة؟ Kami